kena faham apa maksud ilmu yaqin, iaitu istiqrar qadiyah min al-akhbar man tasiqu bihi, iaitu tetapnya sesuatu perkara dalam kepala kita, sesuatu maklumat yakin, yang mana maksud tetap, tidak berubah, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Terhasilnya itu adalah disebabkan pengkhabaran daripada orang yang kau percaya dia, tasiqu bihi. Maka tidak ada jalan lain untuk mendapat ilmu yaqin kecuali dengan mengenali Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, percaya Nabi kita Sayyidina Muhammad, maka apa yang dia dah datangkan benar semuanya. Ini orang panggil ilmu yaqin.